Ni antara mic yang paling terkecil dalam dunia dengan besar 5 gram, Boya Mini. And let's go, aku review. Dia punya berat dia lebih kurang 5 gram je pun, memang kecil. Dan walaupun dia kecil tapi dia studio level quality audio. Yang paling best ada noise cancellation dengan ada voice changer sekali tau. Dan sekarang ni aku nak try dia punya voice changer dia. Dia ada 3 mood yang dekat sini. And first mode ni adalah deeper voice. Aku punya voice macam mana. And nombor 2 pula sweeter voice. Dan sekarang ni adalah sweeter voice. Aku punya voice aku macam mana? Okey ke tak okey? And last sekali, original voice. Yang ni original voice. Macam cun ke tak cun? Semua kontrol daripada bawah ni je pun. And sepanjang video ni, audio direkodkan menggunakan Boya Mini ni. Dan korang nilaikan, padu ke tak padu? Oh, ada lagi satu. Voice cancellation ni ada 3 mode juga. Just single click button kat sini, ada 3 level. Dan untuk Boya Mini ni dihadirkan dengan dia punya charging case ya. Charging case dia boleh tahan hingga 30 jam. Dan untuk dia punya mic dia pula bertahan hingga 6 jam. Dan aku nak recommend dekat geng content creator yang baru-baru nak berjinak dalam alam ni. Dan korang boleh pakai je Boya Mini ni sebab aku pakai, bagi aku okey sangat. Harga pun tak sampai RM200 dah boleh dapatkan kualiti yang macam ni. Macam padu tak padu? And thank you to Boya Malaysia.